Kalau dalam hidup kita, kita gila publicity bang. Kita gagal jadi artis kerana muka kita macam kotak kasut. Kita gagal menjadi pengkritik politik kerana fahaman politik kita hanyalah sejengkal. Kita gagal menjadi gangster kerana orang nak rimbuk kita, kita lari. Jangan datang dan ganggu soal-soal perjuangan yang orang berpegang pada Ittihad. Ingat, nak jadi gangster, nak jadi pelakon muka kotak kasut, tak popular di media sosial. Nak jadi influencer, hidung macam jambu batu, tak dapat popular. Itu bukan salah kita. Itu bukan salah orang yang berjuang untuk mencintai Palestin. Soal orang yang berjuang untuk mencintai Palestin, dia tak cari glamour, tuan-tuan. Saya bagi tonton tak, Abu Ubaidah sangat popular, lebih besar daripada apa yang kita ada. Mereka tidak berjuang untuk mencari publicity. Mahmud Darwish, Alec Odeh ditembak mati di Simpang Lebuh Raya. Alec Odeh, orang yang ditembak mati di Simpang Lebuh Raya. Dia menulis puisi zaman tak ada media sosial. Dia dibunuh oleh ejen-ejen Mossad kerana puisi dia sangat pengaruh. Rafa'an, seorang penyair, dia tak stream pun daripada Palestin. Tapi Israel tembak rumah dia kerana tulisan-tulisan dia di media barat sangat dipengaruhi dan sangat mempengaruhi orang lain. Jadi perjuangan mengenai Palestin ni, tuan-tuan, bukan budak sumut je buat, bukan kawan-kawan sumut je buat. Dia dilakukan oleh seluruh dunia. Oleh orang-orang yang tidak dilahirkan sebagai anjing yang cemburukan kepada bulan dan anjing tamak yang kehilangan tulang yang digonggong.